ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Ma apa yang apa sahaja apa jua, maka ni dia dipanggil isim syarat. Kalau isim mausul diterjemah apa yang. Kalau ma isim syarat menjadikan ayat itu tergantung apa sahaja. Dia memberi makna umum. Asabah apa sahaja yang menimpa ka engkau. Engkau tu siapa? Engkau tu ialah manusia. Semua Allah nak mengajar kita manusia ni, hamba yang Allah ciptakan ini, apa sahaja yang menimpa engkau wahai manusia, min hasanatin, daripada kebaikan. Dia masih lagi umum juga sebab dia isim tu nakirah bertanwin. Apa sahaja kebaikan, apa sahaja yang menimpa kepada engkau wahai manusia daripada kebaikan, kita dapatlah kebaikan itu dalam bentuk kesihatan, rezeki, keamanan. Iman sendiri adalah kebaikan, kejayaan. Jadi makna semua kebaikan itu, maka Allah ajar kita fa minallah, maka ia, iaitu kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan orang yang beriman. Apa sahaja kebaikan yang kita dapat ataupun yang kita dapat buat, semua itu adalah daripada Allah. Maknanya di sini kita diajar oleh Allah menafikan diri kita dalam kebaikan yang kita lakukan.
Jangan nampak kita tu baik sebab kita tu. Tak. Dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mengajar kita mensabitkan di dalam hati kita, mengukuhkan bahawa kebaikan yang kita dapat datang ke surau, berada dalam majlis ilmu, terlorong untuk kita mencari hidayah-hidayah Allah, maka dia adalah daripada Allah. Untuk kita tidak nampak kebaikan itu datang daripada usaha diri kita. Sebenarnya tidak. Yang melorongkan, yang memberikan izin sehingga kita berada pada diri kita ini adalah dia, iaitu Allah. Maknanya kita manusia, makhluk, apatah lagi kita ni orang beriman, diajar bahawa tiada sebenarnya kebaikan yang datang daripada diri kita sendiri, tapi semuanya adalah daripada Allah. Jadi daripada sebab kita ini sedang melalui satu perjalanan menuju Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita. Ini bukan makna mati. Makna kita nak mendapatkan satu kedudukan paling hampir kepada Allah. Antaranya ialah merasakan kebaikan itu adalah daripada lorongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, diri kita sendiri. Sebab kaedah di sini yang Allah bagi tahu ialah dikatakan oleh orang-orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Al-arifu billah la yara hasanatan min nafsihi. Makna dia, orang yang kenal Allah Ta'ala sebenar-benarnya ni, dia tidak akan melihat kebaikan itu datang daripada diri dia. Maknanya di sini, kalau di dalam ilmu tasawuf, ya, dikatakan bahawa al-hasanatu, dia kata hiya nurut ta'ah. Kebaikan yang kita dapat, rezeki, anak-anak, kebahagiaan, kecukupan, lorongan untuk kita berbuat baik, bersedekah, berdakwah dan sebagainya, dia adalah cahaya daripada ketaatan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dia adalah datang daripada yang maha benar, iaitu Allah, dan dia bukan datang daripada diri kita. Menyebabkan hasilnya ialah kita jangan pandang amal kita, nanti kita sombong. Kita rasa baik, kita buat lebih daripada orang. Tetapi pandanglah yang dikatakan Tuhan yang memberikan kita amal tersebut. Siapa yang menjadikan kita boleh berada di surau? Jangan lihat diri kita, hebat aku. Kalau kita masih melihat pada amal, kita akan tengok amal kita daripada diri kita, dan itu melahirkan seorang hamba yang hilang dia punya hati dia. Dia nak menuju pada Allah, tapi dia kata ini akulah. Jadi maknanya, lihatlah Allah yang melorongkan kita untuk beramal itu, menjadikan hati kita akan rendah, melakukan kebaikan dalam keadaan kita merendah diri dan tidak ada rasa kesombongan, ujub. Ujub ni adalah penyakit orang yang beramal. Orang jahat dia tak ada ujub. Ujub ni iaitu rasa bangga diri daripada amal kebaikan, sebab dia rasa itu daripada diri dia.
Dia tidak melihat Tuhan yang telah melorongkan untuk dia melakukan kebaikan tersebut. Ini menjadikan kita mengosongkan diri kita daripada melihat diri kita sendiri. Nanti kita sombong. Ya? Dan ini menjadikan kita menyerahkan diri kita, hasil itu kepada Allah. Kita buat, alhamdulillah baik. Kita akan kata hadza min fadli rabbi. Ini adalah daripada kurnia Tuhanku, bukan daripada aku. Nampak Tuhan yang memberi kurnia itu menyebabkan kita berada pada kebaikan yang kita lakukan. Ayat ini juga mengajar dalam ilmu tasawuf, dia kata inkisarul qalbi. Maknanya kita memecahkan atau menghancurkan keegoan diri yang menyatakan kitalah yang baik tu. Sebab kita melihat amal kita, bukan melihat Allah yang memberikan amal. Sebab itu bila kita dapat nikmat, kita dapat buat baik, kita rasa ada syukur, ada yakin kepada Allah hari akhirat, rezeki. Yang sebenarnya kita melihat macam mana? Dia adalah dipanggil tajalli, jelmaan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu je lah yang kita kena rasa. Oh ya Allah, dengan rahmat Engkau aku ada kat sini. Itu maknanya yang kita dapat buat baik itu adalah kita rasa sangat bersyukur sebab terjelma di hadapan kita, terasa pada diri dan hati kita bahawa Allah memberikan kebaikan kepada kita pada ketika kita buat baik tersebut dengan rahmat Allah, kurnianya. Dalam masa yang sama Allah mengajar kita supaya beradab. Ini kita ni kita nak menuju kepada Allah, makna betul lah cara dan adab kita. Wa ma asabaka, dan apa sahaja yang menimpa kepada engkau wahai manusia, min sayyi'atin, daripada keburukan. Kita buat jahat pula, buat tak elok, menimpa musibah-musibah, ya, dia kata famin nafsik, maka keburukan itu adalah datang daripada diri engkau sendiri. Maka kita perlu melihat di sini bahawa keburukan itu bukanlah pada zahir sahaja, tetapi yang lebih besar keburukan itu datang dalam bentuk hati kita ini yang keras, tidak lembut, tidak seronok untuk melakukan ketaatan. Masih ada kecenderungan kepada maksiat-maksiat. Ada kelalaian kita daripada ingat kepada Allah dalam kehidupan kita. Datangnya perasaan ujub, bangga kepada amal yang kita lakukan. Ya, begitu juga bergantung pada diri sendiri itu lebih. Ni akulah ni, aku. Orang yang suka cerita aku ni, sila berhati-hati. Ya, jangan tengok orang, tengok diri kita, senang. Kalau aku tu banyak pada kita punya penceritaan, bermakna sangat kuat kita melihat amal kita itu, dan sangat lemah pandangan kita bahawa kebaikan itu daripada Allah. Tapi bila berlaku musibah-musibah, kita salahkan orang. Allah kata secara adab dia datang daripada engkau, diri engkau sendiri. Dan yang keburukan itu datang daripada hati yang keras, hati yang lalai, hati yang ujub, berbangga dengan amal sendiri, hati yang sangat bergantung kepada usaha sendiri, tidak melihat dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Imam Al-Qushairi, ini seorang ulama yang banyak mentafsir Al-Quran daripada
isyarat-isyarat hati. Ya, maknanya penekunan-penekunan daripada pengalaman-pengalaman bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka daripada kaedah dikatakan apa sahaja yang menimpa kepada engkau adalah daripada kejahatan itu, daripada diri engkau sendiri. Dia kata as-sayyi'atu minan nafsi. Kita memang kena rasa bahawa semua keburukan-keburukan, kerasnya hati kita, masih ada riak, ujub dan ada kesombongan lagi itu, dia memang daripada dalam diri kita. Kenapa? Li'annaha mahallul ghaflah wal hijab. Makna kerana hati kita ini yang ada nafsu di situ, itulah tempat kelalaian kita. Punca-punca semua kelalaian, dan terhijab kita daripada hidayah dan taufik Allah tempat di situ. Apabila Allah tutup pintu hidayah, taufiknya untuk kita beramal, maka kita lalailah. Kelalaian itulah yang melahirkan maksiat-maksiat. Lari jauh daripada Allah. Kurang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena perasan, kata Imam Al-Qushairi daripada mesej yang dikatakan ini, setiap keburukan yang berlaku pada diri kita, jauhnya kita daripada Allah, itu merupakan isyarat, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jauhnya hati kita itu daripada Allah. Bukan sekadar bala-bala luar, tapi dia bermula daripada hati yang sangat jauh kepada Allah. Maka sebab itulah Allah hijabkan kita daripada hidayahnya, terhijab kita, dan Allah pada situlah berlakunya kelalaian kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjelmalah maksiat-maksiat, kesalahan-kesalahan, mengata orang, berburuk sangka, dan perkara-perkara yang tak baik yang zahir daripada hati kita yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kata para ulama, bila berlaku keburukan, ialah keburukan tu banyak dalam bentuk bala, tetapi ulama-ulama tasawuf dia kata yang lagi buruk ialah apabila hati kita tu buruk, terhijab daripada menerima hidayah Allah, masih lagi nampak amal kita tu. Tapi keburukan itu yang sebenarnya adalah, dia kata, tanbih dan ta'dib. Tanbih ini ialah satu perhatian. Allah nak menarik perhatian tentang diri kita, apa yang dah berlaku pada diri kita, maka Allah ingatkan. Itulah maksiat. Makna keburukan. Sama ada keburukan dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk persengketaan, ketidakbahagiaan, ataupun dalam bentuk maksiat-maksiat, maka orang beriman perlu melihat itu satu peringatan. Tanbih ini dia adalah untuk menarik perhatian. Sila bagi perhatian kepada diri engkau. Dan dia juga dikatakan adalah ta'dib, pengadaban, penterbiahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat buat baik. Dapat saja buat kebaikan itu, maka itu adalah jelmaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka antara jelmaan kurnia Allah yang paling besar kepada kita sebenarnya ialah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran ini, yang membawa hadis kepada kita. Sebab itu Allah mengingatkan tentang perkara itu, wa arsalnaka, dan kami
utuskan engkau wahai Muhammad linnasi kepada manusia rasulan, sebagai rasul. Maknanya kurnia terbesar Allah yang dizahirkan sayangnya Allah kepada makhluknya ialah Allah utuskan Rasulullah. Maknanya Rasulullah itu perlu dilihat sebagai satu kurnia besar daripada Allah kepada manusia untuk menunjukkan kita jalan. Tapi kurnia itu dia tidak ada apa-apa makna. Ya. Sehinggalah kita dapat menerima dan mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sebagai seorang Rasul. Maka penerimaan kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Al-Quran, itu dikatakan merupakan cahaya daripada Allah kerana membuka pintu hati kita. Begitu ramai manusia yang dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan cinta, keinginan untuk mengenal kekasih Allah secara dekat. Dia buat tak reti je. Dia tidak berusaha untuk mendalami cinta dia kepada Nabi SAW. Bermakna di situ Allah masih menutup pintu hati kita daripada satu kurnia besar yang Allah zahirkan kepada umat manusia. Jadi begitulah yang diajar kepada kita, supaya kita pertamanya jangan kita melihat amal kita, tapi lihatlah yang memberi kita untuk beramal, iaitu Allah. Yang kedua, bila kita dah terlanjur tersilap, tergelincir, maka kita kena sedar kelalaian itu adalah petanda besar daripada Allah untuk menyatakan kepada kita nafsu kita itu sedang aktif hidup, yang menghijab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita rasa semua kebaikan kita itu daripada Allah, maka kita membalas dengan syukur. Syukur adalah maqam penghambaan yang paling tinggi. Maka syukur akan mematikan ujub, iaitu rasa bangga kepada kebaikan diri kita sendiri. Dan bila kita tersilap, berdosa, bersalah, kita rasa itu daripada kesalahan diri kita, maka kita bersegera bertaubat dan bersegera mengusahakan untuk buat baik. Maka taubat ini akan memecahkan semula hijab ataupun pendinding kita dengan Allah. Bila kita terdinding daripada Allah, kita tak akan bertaubat. Kita tidak akan mengaku kesalahan. Sebab itu setiap selepas kali wuduk, kita meminta kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku ini daripada orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat menunjukkan bahawa Allah membuangkan hijab antara kita dengan kita. Walaupun bersalah, tetapi Allah tidak melakukan hijab antara kita dengan Allah dengan kita segera dan banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku daripada orang yang membersihkan diri zahir dan juga batin. Jadi taubat ni sangat penting sebab dia akan pecahkan hijab kita dengan Allah. Kalau tidak, bila hati terhijab, kita akan lalai, lupa, kita akan bermaksiat. Kita buat baik pun kita rasa ini daripada usaha aku lah. Ya, pengalaman aku. Jadi kaedah dia ialah dia katakan alla tara li nafsika syai'an, supaya engkau tidak melihat apa-apa pada diri engkau. Kalau engkau merasakan engkau sesuatu dan apa-apa, kau akan rasa engkau besar, kau baik. Ya, wa tara kulla syai'in min Allah, dan kau perlu melihat segala sesuatu itu datang daripada Allah. Kebaikan daripada Allah, keburukan itu Allah datangkan untuk mengajar kamu, mengingatkan kamu supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi, dan cukuplah Allah itu syahidan,
iaitu saksi terhadap amal kita. Tak payah minta orang lain dah. Ya, cukup dah Allah sebagai saksi, dia yang akan menentukan kita dapat taufik hidayah, ataupun dia yang mengingatkan kita ketika mana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.